Berikan pengajaran hadis tentang sedekah. Sedekah tu banyak cara, bukan memberikan duit sahaja. Okey? Sebagai umat Islam, yang pertama kita hendaklah sentiasa memanfaatkan masa. Ya, masa yang terluang ni banyak. Kita manfaatkan masa kita banyak beramal baik, tenaga kita, kemahiran kita yang ada untuk membantu orang lain agar menjadi orang yang bertakwa. Contoh, seorang doktor menolong orang, sakit polis menangkap jenayah, bomba memadamkan kebakaran. Itu ada manfaat. Sama juga guru mendidik ilmu pengetahuan. Dan kita hendaklah mendamaikan orang yang bertelingkah kerana setiap mukmin bersaudara. Semua orang bersaudara. Jadi tak perlu kita nak gaduh-gaduh. Kita kena jadi orang yang damai atau tak mulakan pertelingkahan. Kita hendaklah membantu orang yang menaiki kenderaan atau mengangkat barang-barangnya kerana Allah Taala meninggalkan urusan kita. Kalau kita tolong orang lain, nanti akhirat Allah tolong kita. Dan kita akan untung. Yang keempat, kita hendaklah sentiasa bercakap hal-hal yang baik-baik. Jangan mengata orang. Tak perlu melihat kebaikan aibat orang. Kecuali kalau orang tu betul-betul dah jahat, wajiblah kita bagi tahu kat pihak berkuasa. Ya, kerana merupakan tanda keimanan kita kepada Allah jika kita kata hal yang baik dan hari akhirat. Okay, kelima, kita hendaklah sentiasa menunaikan solat 5 waktu berjemaah di masjid, terutamanya lelaki. Kerana itu besar fadilatnya. Kan Nabi dah kata, kalau kita tak solat di surau tanpa ada alasan yang benar, maka pasti kalau Nabi hidup sekarang, pasti Nabi akan bakar harta-harta mereka. Membakar kereta mereka, membakar apa sahaja dalam rumah. Dan mereka paksa pergi surau, pergi rumah Allah. Sebab itu fadilatnya besar. Sebab akhirat nanti kita akan mendapat apa yang kita nak. Keenam, kita hendaklah berusaha untuk mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalanan. Contoh pejalan kaki. Macam saya berjalan kaki, saya akan angkat kayu-kayu atau objek-objek yang tidak ada kena-mengena di atas jalan raya juga. Ya, supaya tidak memudaratkan orang lain.